Okay, sebiji Myvi 1.5 Extreme 2013. Yang ini model 1.5 punya. Model ni saya jamin 100% kalau korang pakai puas hati. Sebab dia punya maintenance senang jaga, minyak dia sangat jimat. Highway jangan cakap lah, pecutan dia lain macam. Sejujurnya nak lebih prefer kepada bayar tunai lah, cash buyer, okay. Tapi siapa nak masuk loan boleh juga, tak ada masalah. Cuma dengan kredit, saya bagi tahu awal, okay. Harga 20,800 sebelum OTR. Yang ini untuk siapa yang nak beli secara tunai dah siap tukar nama dengan Puspakom. Rotek dengan insurans sahaja belum masuk. Buat nama yang clear, zero deposit, boleh cuba, tak ada masalah. Make sure gaji dalam 1,600. Boleh cuba dah buat kosong muka, okay. Bulanan dalam 500 lebih sikit ya. Loan dengan kredit 6 tahun saja. Tapi yang mana blacklist, Securitas AKPK, standby deposit dalam 4 ke 5,000. Satu penjamin wajib ada, baru kita boleh buat. Saya tak nak pusing-pusing, saya tak nak auta-auta. Yang paling penting duit kena ada untuk orang blacklist, okay. Tapi kalau yang mana nak beli secara tunai, saya lebih suka. Okay, kalau tengok interior dia semua masih kemas lagi, cantik, bersih. Okay, kita start dulu. Mileage dia pun rendah, engine dia pun bunyi lembut gila. Okay, baru 112 sahaja. Okay, yang ni apa yang kita dapat daripada owner, itu yang kita pasang. Radio kita dah tukar kepada radio lain sebab radio lama dia sebelum ni problem. Kita dah gantikan, dah siap sekali dengan reverse camera. Okay, so interior jangan risau, semua masih cantik. Dia punya leather pun original, tak ada koyak, tak ada scratch langsung. Untuk engine menggunakan 1.5 liter punya jet twin cam, tak ada langsung kesan leaking. Boleh tengok dia punya well house semua ada dot-dot ni, original kilang punya, tak ada kesan accident, okey. Termasuk dekat bahagian pilar bawah tu semua masih cantik. Nampak atas ni semua tak ada kesan accident, tak ada kesan ketuk semua. Okey. Well house sebelah kiri pun sama juga, cantik dia punya dot-dot. Pilar bawah pun semua masih original, guys. Okey, original sport rim size 14 inci, okey. Yang ni memang tayar original lagi lah. Okey, bunga masih ada lagi, masih cantik. Tapi tak apa, kalau yang mana berminat dengan saya akan cuba dapatkan tayar lain untuk anda. Okey, kita bagi tayar lebih bunga yang lebih cantik, insyaAllah. So harga 20,800 sebelum OTR. So siapa yang berminat boleh hello saya, masuk link dekat bio untuk wasabi dengan saya. Okey, jangan lupa ada beg kuning, beg biru dekat bawah ni, boleh tekan juga untuk terus kontak dengan saya. Okey, sebarang pertanyaan terus hubungi saya. Assalamualaikum, guys.